Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang meneliti isu dalam industri tayar di negara ini, termasuk perbuatan memanipulasi harga sehingga membebankan pengguna. Sumber berkata, antara perkara diperhatikan ialah kemasukan tayar import yang mencecah 300 kontainer setahun dan ada antaranya mungkin tidak selamat atau tidak sesuai digunakan di negara ini sekaligus menimbulkan isu keselamatan jalan raya. Malah, BH difahamkan, hasil kerajaan dianggarkan turut terjejas sehingga RM70 juta setahun susulan kemasukan kira-kira 100,000 tayar import dengan harga purata RM1,600 seunit bagi kegunaan kenderaan berat. Kerugian itu berpunca daripada ketirisan kutipan duti import ke atas tayar bukan dari negara anggota Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN sebanyak 40%, selain cukai jualan dan perkhidmatan 10%.